Carter Podcast. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya buat warga UPSI dan semua. Terimalah di Pegawai Bank. Di sana apakah artinya Syawal? Tangisan dan rintihan tiada henti. Alangkah hibanya di Aidilfitri, buminya mekar ambang duri. Di sini hari ini Lebaran yang dinanti, sanubari bernyanyi suci murni. Amalan dirahmati, beketil lahir batin, sesuci sebersih Lebaran ini. Semua hai mari puji memuji kepada Tuhan, titis kasih yang dilimpah seluruh alam. Mari puji memuji Tuhan yang Esa, insafi nikmat diberi di hari raya. Ya. Terima kasih. Hai dan Assalamualaikum semua. Selamat datang ke episod terbaru Kata Podcast Raya, iaitu Kalam adalah terapi aku. Bersama saya Zakia dan jemputan kita pada malam ini adalah Encik Haikal. Hai semua, selamat menonton ya ke sini. Apa khabar Encik Haikal? Khabar baik. Siapa nama ni yang main sini? Zakia. Zakia. Okey tak puasa? Alhamdulillah, sofa. Kita dah mood raya sekarang ni. Dah mood raya, dah habis tak puasa. Awal. Okey, so kita akan bahaskan tentang topik MPP dalam memimpin dan memajukan seni budaya di dalam kalangan mahasiswa. Okay? So, mungkin ramai yang tak tahu, selain daripada menjalankan tugas kepimpinan, MPP juga ada peranan besar dalam membentuk landscape seni dan budaya di kampus. Okay? So, sebelum kita bincangkan tentang isu tu, saya nak tanya sikit lah. Cik Haikal ni dulu MPP kan? So macam mana dari MPP boleh menjadi seorang profesional, menjadi staff di UPSI? Tak adalah profesional mana. Profesional saya dah akan jadi ceritakan staff. sedikit lah Okay. perjalanan saya macam mana saya menjadi MPP. Okay. Sebenarnya waktu saya diploma sini. Diploma. Waktu tu memang tak ada MPP. Saya tu masa tu ada MMK, Majlis Mahasiswa Kulit. Saya tengok waktu tu kan, saya tengok macam kenapa diorang ni macam pukul 12 nak kena halau pelajar masuk bilik kan semua kan. Rupanya ada silent hour waktu tu. Tapi saya macam tak puas hati kan, jiwa muda memberontak kan. Tapi kita macam sabar, tapi kita ikut peraturan. Faham. Okay, lepas tu bila dah habis diploma, saya masuk degree tu. Degree di UPSI juga? Degree di UPSI. So sebab apa, diploma ke degree tu ada potongan tahun. Contohnya kalau 3 tahun saya buat 2 tahun setengah. Saya nak promosi UPSI ni. Boleh masuk adik masuk UPSI. Okey, lepas tu kawan saya ni, dia kenakan saya untuk Majlis Perwakilan Pelajar. Dia minta nama saya, dia minta nombor matrik saya, lepas tu dia hantar. Tiba-tiba ada satu grup kem kepimpinan. So memang kami berdua ni, menjadi MPP ni, 2 wakil ni akan menang tanpa bertanding. Tiba-tiba ada seorang lagi yang bertanding. So kawan saya yang betul-betul yang kenakan saya ni, dia nak menang tapi dia kalah. Itu rezeki. Rezeki saya menang dan kawan saya satu lagi, dia menjadi sudah biasa je lah. Okey, macam mana saya boleh jadi, tak adalah profesional. Di mana kami di sini, saya di sini belajar pelbagai cara dari segi management, dari segi buat program, dari segi connectivity, connection bersama dengan pentadbiran-pentadbiran, PTJ yang ada. So di situlah saya mula berkenalan dengan membuat program. Program saya ni biasa-biasa je. Program dekat Indonesia. Biasa-biasa kan? Biasa. Tapi kat UPSI ni banyak peluang tau.
Kalau korang nak ada idea apa-apa kan, korang boleh buat program pergi luar negara ke, dalam negara ke, dalam UPSI ke. Yang penting kita ada anugerah tokoh siswa nanti. Faham. Dan saya juga merupakan anugerah keterampilan pelajar kategori kesenian kebudayaan. Tapi selepas tu saya habis MPP, saya kan tak nak join apa-apa lagi dah. Lepas tu saya tengok ada seorang yang bantu saya, iaitu pengarah BKK sekarang, Dr. Izwan Syahril, mengambil saya menjadi pelajar skim di Pusat Alumni. So saya skim bermula daripada skim pelajar bekerja tu, saya belajar buat filing macam-macam lah. Belajar jadi MC, belajar jadi banyak ruang dan peluang diberikan, sehinggalah saya mendapat sekarang ni My Step 41 di bahagian hal ehwal pelajar Seksyen Pembangunan Sosial. Faham. So sekarang dah jadi staff di UPSI sebagai di mana? Di Seksyen Pembangunan Sosial. Seksyen Pembangunan Sosial. Jabatan Hepa. Faham. Wow. Kontrak lagi ya. Doakan dapat tetap. Amin. InsyaAllah. Okay. So pada Encik Haikal lah, apa yang Encik Haikal rasa tentang peranan MPP dalam memajukan seni budaya di kampus? Okey, sebabkan saya dulu Esko Kesenian dan Kebudayaan, tapi malangnya saya bukan attachment dekat pusat kebudayaan. Saya attachment dekat fakulti. Fakulti apa? Fakulti Muzik dan Seni Persembahan. Yelah. Seperti mana kita tahu, dalam Esko Kesenian ni banyak cabang yang boleh pergi. Apa soalan dia bakat-bakat? Apa soalan ni tadi? Sorry, apa yang Encik Haikal rasa tentang peranan MPP dalam memajukan sebenarnya seni? Banyak peranan dia, seni dan budaya ni. Kita ada banyak fakulti. Kita ada fakulti muzik, kita ada fakulti FSKIK, dan semua ni kita kena mempunyai satu strategi di mana kita kena mencari bakat-bakat pelajar yang ada. Di mana kita tahu bakat ni bakat yang luas. Dan saya tak lupa juga, kat Puskat ni, Pusat Kebudayaan ni ada banyak kelab kebudayaan. Betul. Ada banyak kelab. Dia ada kelab seni suara. Betul. Combo, Diki Barat. So dengan cara ini, dia boleh kembangkan. Macam mana MPP ni ada ni, dengan mungkin MPP ni diorang ni baru lagi. Macam saya dulu newbie, tak tahu apa-apa kan. Mungkin diorang kena selangkah ke hadapan. Diorang kena berkenalan dengan Abang Ahul, dengan pengarah Pusat Kebudayaan. Ayu kan. Buat connection lah orang cakap. Bobby semua buat connection. Lepas tu jumpa Cik Bobby, apa program-program yang MPP boleh bantu. Dengan itu, bila MPP kolaborasi dengan Pusat, kolaborasi dengan dia, akan lagi menggali bakat pelajar. Faham. Saya setuju sangat. Okay. So saya rasa melalui aktiviti-aktiviti macam ni, festival seni ke atau program-program seni ke, dapat lagi macam mana membantu MPP lah dan mahasiswa. Tapi kalau macam dulu kan, saya sebenarnya memang kat UPSI ni banyak pertandingan-pertandingan yang ada. Pertandingan apa tu, seni budaya? Saya selalu masuk pertandingan nyanyi. Kadang-kadang kalah. Tapi ada pertandingan dulu kan, ada pertandingan. Kadang nombor 3, kadang nombor 1 sebab yang semua tak sedap. Tapi bukan tu saja. Sabar. Sorry. Saya juga merupakan penari UPSI tau dulu. Bukan ada bakat nyanyi je tau. Menari semua kita masuk. Menari pun boleh. Ya. Kita apa yang ada kita masuk. Sebab tu kalau rebut peluang yang ada. Kita rebut peluang yang ada. Betul. Okay, so seterusnya, kita tahulah kan, ada cabaran yang MPP kena hadapi untuk menggalakkan lebih ramai mahasiswa terlibat dalam seni budaya. So, apa pendapat Encik Haikal tentang benda tu? Sebabkan bila kita sebut seni budaya ni, dia memfokuskan kepada bakat yang ada. Seperti mana kita tahu, secara keseluruhan pelajar UPSI ni daripada pelbagai bidang. Betul. Di mana kita dapat tahu, tak semua orang yang mempunyai bakat yang ada, tapi mereka boleh mencukir bakat yang ada di UPSI. So dengan cara pelajar-pelajar tersebut tahulah informasi-informasi yang ada. Contohnya kalau pelajar tersebut ingin bertanding di luar negara, dari segi HEPA akan bantu juga. Mungkin akan bantu dari segi pengangkutan separuh ke kan. Dari segi allowance yang ada. Itu kita akan jual pelajar lah. Di mana baru-baru ni memang
UPSI sekarang on top lah orang kata. On top dalam apa tu? Jadi kita baru UPSI, pelajar-pelajar UPSI baru menang pertandingan di Medan. Oh, di Medan. Devocalis. Devocalis UPSI. So betul. itu pun Lipa bantu juga tu. Banyak bantu. Faham. Bukan itu saja, banyak lagi yang ada kelab-kelab tarian kita support juga. Banyak. Apa-apa MPP ni pun sebenarnya pun boleh jumpa je MPP. Betul. Kalau ada apa-apa masalah, jumpa MPP. Boleh minta tolong. Jangan tiba-tiba jumpa MPP tu macam jeling-jeling kan. Tak boleh sombong-sombong kan. Jangan sombong. Adab dan ilmu adalah utama di sini. Betul. Kita belajar kan. So kena open orang cakap. Open dengan semua orang lah. Bahaya tu open tu. Maksudnya kita ada connection lah. Betul. Tak boleh malu-malu. Jangan sombong-sombong. Ya, jangan sombong-sombong. Okay, so MPP tu boleh jadi penghubung juga antara mahasiswa dengan peluang-peluang yang ada dalam bidang-bidang seni. Okey, saya nak tanya MPP apa MPP? Majlis Perwakilan Pelajar, betul? Betul. Apa tugas MPP? Awak pernah rasa tak kehadiran MPP UPSI? Apa dia? Merasa apa? Merasai kehadiran MPP UPSI. Adalah. MPP yang banyak tolong pelajar-pelajar kalau tak tahu. Kalau ada info-info yang pelajar susah nak dapat, so MPP yang akan share kan, betul tak? Ya, betul. So MPP banyak membantu dalam kita tak sedar sebenarnya. Korang tak sedar tapi tu semua kerja MPP. Kalau MPP tak ada, korang tak tahu. Betul tak? Betul. So, okay. Kita move on ke soalan yang seterusnya. Okay. Di penghujung ni, apakah harapan Encik Haikal dekat UPSI dan apakah pandangan Encik Haikal tentang podcast Kata edisi raya kita pada kali ini? Okey, dah nak habis lah. Ya, sedih. sedih. Saya rasa kan. Sedih sangat. Jangan lupa like, share dan komen saya punya edisi ni. Biar ramai sikit yang tengok. Share. Okey, harapan saya kepada UPSI teruskan menjadi UPSI nombor 1 menuju kebitaraan dan juga menuju pencapaian-pencapaian sangat tinggi seperti mana kita tahu UPSI memang sekarang ni on top nombor 1 di mana-mana. Mana-mana kita pergi, semua sebut UPSI. Dan kita sebagai pelajar ni kena ada sifat bangga UPSI. Betul. Seperti mana yang Datuk BC kita, Profesor Datuk Dr. Mat Amin bin Maktaf ingin meletakkan kita sifat bangga UPSI. Itulah harapan saya kepada semua pelajar-pelajar untuk pertama sekali adalah bakat pelajar. Di mana pelajar dapat menggilak bakat dia, dapat menceburi bakat dia, dapat lebih melakar sayapnya dekat lebih tinggi lagi, international, kebangsaan dan juga sebagainya lah. Dan juga harapan kepada podcast ni supaya podcast ni dapat lagi bajet daripada Benari. Dapat beli apa set apa yang ada mic kat sini tu kan, macam kat TV, kat radio selalu buat tu kan. Maju. Mana tahu kita dapat, kalau betul-betul lah kita nak buat kan. Saya doakan podcast ni berjaya dan kepada semua Puscat juga. Semoga pekerja-pekerja dia diberikan kesihatan dulu supaya tak stres-stres bekerja. Dan dapat juga mengharumkan nama Puscat. Seperti mana kita tahu banyak pembaharuan, banyak inovasi-inovasi yang Puscat telah buat. Saya berterima kasih kepada Puscat daripada dulu saya bekerja hingga sekarang memang nampak kepawaan. Kepawaan bahasa Melayu. Dan juga kepada anak-anak saya. Saya ada anak. Saya anak apa tu? Anak-anak kolej. Saya ni fellow. Fellow rupanya. Fellow juga. Apa yang ada kat sini kita bersama-sama membantu menaikkan nama. Betul. Di mana baru ni kolej saya nombor kolej 1. Mana? Kolej Awang Hak Saleh. Dalam frekuensi. Saya pernah duduk kolej ni dulu. Kesenian nombor 1 tahun ni. Saya bangga pada anak-anak semua. Jadilah anak yang baik, jangan melanggar peraturan. Ikut cakap fellow, ikut cakap TNC, VC, ikut cakap UPSI. Itu saja harapan. Selamat Hari Raya. Maaf. Seronok betul kita bincang topik malam ni kan. Tak bosan. Rancak. Berdosa. Okay, so jangan lupa untuk nantikan dan saksikan episod podcast Kata edisi raya yang seterusnya. Okay. So terima kasih semua. Jangan lupa follow, like, share and subscribe channel YouTube kita orang. Okay. Terima kasih Encik Haikal. Selamat Hari Raya. Tak ada. Saya tak kerja lagi. Okay. Bye. Terima kasih.